Kerana ada satu hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW sedang naik mimbar, kemudian Nabi menyebut amin, seolah-olah Nabi sedang mendoakan sesuatu. Lalu apabila ditanya kepada Nabi SAW oleh para sahabat, maka Nabi SAW menyatakan, ketika aku naik tangga mimbar, maka Jibril datang membawa satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, salam maju Johor, salam dinamik Pasir Gudang dan salam Ramadan. Bersama saya lagi, Muhammad Hazim Zulkifli, dalam program Kapsul Ramadan Tausiah Jiwa dengan tema Menelusuri Sirah Rasulullah. Alhamdulillah, pada hari ini dalam episod yang ketiga pada tahun ini, kita bersama-sama lagi dengan Ustaz Fakhrul Razi Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Macam mana hari ini Ustaz? Alhamdulillah masih bertenaga, alhamdulillah. Diam tak diam dah seminggu Ustaz kita berpuasa. Itulah dia. Macam mana, dah dapat menu-menu berbuka puasa ke? Apa yang diidam-idamkan tu? Separuh bazar Ramadan saya belum teroka lagi. Alhamdulillah, insya-Allah lepas ni kita boleh sambung lah berjalan. Jalan-jalan cari makan orang kata. Okey, baik sidang penonton semua. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada Majlis Bandaraya Pasir Gudang atas peluang untuk kita semua dapat menimba ilmu, dan pihak kami berkongsi sedikit orang kata buah fikiran ataupun ilmu-ilmu yang mungkin boleh dijadikan panduan dalam urusan seharian kita. Untuk tajuk kita pada episod yang ketiga ni, para penonton, kita nak fokuskan kepada keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, iaitu hikmah dan manfaat berpuasa sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk mengupas dan memberikan sedikit perkongsian berkenaan tajuk kita pada hari ini, saya mempersilakan Ustaz Fakhrul Razi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik, terus ceria bersama-sama kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Hari ini saya dapat berjumpa lagi dengan Hazim, sahabat saya. Alhamdulillah, 7 hari dah kita puasa. Betul. Jadi alhamdulillah Ramadan semakin dia berjalan dan terus berjalan, dan insya-Allah manfaat daripada Ramadan yang kita akan perolehi dan kita mendapat benar-benar pengampunan daripada Allah SWT, rahmat daripada Ramadan insya-Allah. Jadi berbalik kepada apa yang dinyatakan tentang keutamaan bulan Ramadan ini, seperti mana yang kita pernah nyatakan terdahulu, menyatakan bahawa Al-Ramadan ini adalah satu bulan yang sangat dinanti-nanti, ditunggu-tunggu oleh umat Nabi SAW, dan dia menjadi satu kecemburuan daripada umat-umat Nabi yang lain, kerana umat-umat Nabi yang lain tidak menikmati bulan seperti mana kita menikmati bulan Ramadan ini, kerana umur umat Nabi SAW ni pendek, tapi disebutkan ganjaran bagi setiap amalan yang dilakukan oleh umat Nabi SAW ni adalah ganjaran yang sangat besar, berlipat kali ganda berbanding dengan mereka yang hidup pada zaman zaman Nabi-Nabi terdahulu. Mereka buat amal, mereka dapat satu pahala atas amalan yang mereka lakukan. Tapi beruntung umat Nabi SAW pendek umurnya, tapi banyak ganjaran pahala bagi setiap amalan yang dilakukan. Jadi apabila datangnya bulan Ramadan ini, bulan yang dinanti-nanti, yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala anhu, menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, pada bulan Ramadan ini disebut awaluhu rahmah, iaitu pada awalnya adalah rahmah. Rahmah adalah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala inilah yang membawa kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan rahmat Allah tu datang dalam pelbagai bentuk ibadah yang mungkin kita lakukan, pelbagai bentuk kebaikan yang kita lakukan. Jadi di bulan Ramadan ini khusus untuk kita menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka kita perlulah meletakkan satu misi ataupun visi dalam diri kita untuk dapat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah peruntukkan.
Allah Ta'ala dah bagi kita pakej-pakej rangsangan, maka kita gunakan pakej tu dan kita dapatkan pakej tu untuk kebaikan diri kita. Yang pertamanya, kalau kita lihat hikmah di sebalik Ramadan yang sedang kita lalui ini, ya Hazim, kalau kita lihat kita mengharapkan pahala berganda seperti mana yang dijanjikan oleh baginda Nabi SAW pada bulan Ramadan ni. Amalan umat Nabi SAW ni akan dilipat kali gandakan daripada 10 hingga 700 kali ganda, kecuali puasa. Kerana puasa ini hak milik Allah SWT. Tak kisahlah Allah SWT nak bagi berapa banyak pun pahala, bagi puasa kita pada hari itu. Mulianya bagi orang yang berpuasa itu. Dan kemudian yang keduanya, kita lihat antara tujuan kita melalui hari-hari di bulan Ramadan ini adalah untuk mendapat pengampunan daripada Allah SWT. Hikmah Allah SWT membuka ruang seluas-luasnya untuk mendapat pengampunan. Berdasar kepada hadis Nabi SAW menyatakan sesungguhnya pada bulan Ramadan itu pintu-pintu syurga tu dibuka, seluas-luasnya pintu neraka tu ditutup. Maka ulama menyatakan bahawa yang dimaksudkan pintu neraka itu ditutup kerana Allah SWT telah menyediakan ruang pengampunan, ruang untuk diberi keampunan bagi setiap umatnya yang memenuhi hari-hari pada bulan Ramadan itu dengan ibadah atau pengabdian diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ruang keampunan ini sangat penting untuk kita ambil ataupun kita penuhi. Kerana apa? Kerana kita bimbang, kerana ada satu hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW sedang naik mimbar, kemudian Nabi menyebut amin, seolah-olah Nabi sedang mendoakan sesuatu. Lalu apabila ditanya kepada Nabi SAW oleh para sahabat, maka Nabi SAW menyatakan, ketika aku naik tangga mimbar, maka Jibril datang membawa satu doa, iaitu yang pertamanya disebut, celakalah, binasalah bagi orang yang apabila datangnya bulan Ramadan dan berakhirnya bulan Ramadan tapi dia tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW mengaminkan, makna Nabi SAW mengiyakan doa Jibril alaihi salam itu. Begitulah juga kalau kita lihat pada bulan Ramadan ini, malang bagi umat Nabi SAW ni apabila tidak mengambil peluang mohon ampun, bertaubat pada Allah SWT. Ada istighfar yang diajar oleh Rasulullah SAW khusus pada bulan Ramadan yang biasa kita baca di Johor ni selepas solat tarawih. Hazim, kita lihat bagaimana Nabi SAW mengajar kita satu kalimah istighfar, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, dia kata Allahumma innaka, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, engkau sangat memberi pengampunan. Allahumma innaka afun, engkau sangat nak memberi pengampunan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, dan suka nak bagi ampun, maka ampunkanlah dosa-dosa kami. Istighfar ini tak kisahlah, tapi itu apa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Nak istighfar biasa pun boleh, nak istighfar yang panjang ada, namanya Sayyidul Istighfar, penghulu pada istighfar. Dah namanya penghulu ya panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Weh, panjangnya. Memang panjang lah sebab dia penghulu. Ada yang pendek tak Ustaz? Ada yang pendek lagi. Kalau macam level-level kita ni Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Panjang lagi tak? Nak pendek lagi? Kalau ada? Astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Ada pendek lagi tak? Agak-agak. Ada lagi. Ada. Buang wa atubu ilaik tu. Astaghfirullahalazim. Allah, ada lagi yang pendek? Ada lagi yang pendek. Astaghfirullah. Ustaz, ada pendek lagi tak? Ya sudah. Orang Jawa cakap ya wis. Cerita gitu. Kita nak syurga yang hebat-hebat tapi kita nak buat ibadah yang pendek-pendek. Tak acik lah macam ni. Betul. Tapi rahmat Allah tu sangat luas. Dengan kalimah astaghfirullah walaupun pendek pun Allah SWT akan ampunkan sekurang-kurangnya. Ini antara hikmah yang diberikan kepada umat Nabi SAW mendapat pengampunan ketika berakhirnya bulan Ramadan. Jangan sampai kita terlepas daripada pengampunan Allah SWT. Jadi antara lain yang kita harapkan pada bulan Ramadan ini juga ialah tentang yang disebut Lailatul Qadar, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu, yang disebut di dalam Al-Quran.
Begitu juga pada bulan Ramadan ini kita juga mengharapkan agar kita termasuk di kalangan hamba-hamba Allah yang bertuah masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan, iaitu pintu yang dikhususkan oleh umat Nabi, oleh umat manusia yang masuk kerana berpuasa. Dia banyak berpuasa lah. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita harapkan, manfaat hikmah yang Allah SWT sediakan, kerana Allah SWT nak bagi sungguh-sungguh untuk kita ni masuk ke dalam syurga Allah SWT. Dan disebutkan wa akhiruhu, dia kata akhirnya itu kita nak disebutkan sebagai itqun minan nar, jauhkan daripada api neraka. Jadi inilah matlamat kita sebagai seorang hamba yang banyak kelemahan, tapi mengharapkan sesuatu yang indah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pastinya Allah Subhanahu Wa Taala tidak sekali melupakan hamba-hambanya yang sentiasa bergantung harap kepadanya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita. Ambillah intipati daripada apa yang disampaikan. Baginda Nabi SAW berpuasa selama disebutkan 9 kali Ramadan Nabi berpuasa. Kerana persyaratan puasa pada tahun yang kedua Hijrah. Nabi SAW wafat pada tahun yang ke-10 Hijrah. Dan dilihatkan dan disebutkan bahawa 8 tahun Nabi SAW berpuasa dalam tempoh 20, dengan jumlah harinya 29 hari. Hanya satu je yang Nabi SAW puasa cukup 30 hari. Jadi 30 ke 29 ke, dia bergantung kepada anak bulan yang muncul setiap kali datangnya Ramadan. Kalau Ramadan itu anak bulan Syawal tu dah mula nampak, walaupun 29 hari itu dikira sebulan lah. Jadi sebulan 30 hari ke, sebulan 29 hari ke, kita nak kebaikan itu dapat pada diri kita, hikmah dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaat puasa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu banyak sangat, dan kita tahu apa yang dilakukan oleh kita hari ini kebanyakannya adalah berdasarkan kepada apa yang telah dipandukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita laksanakan puasa ikut cara Nabi sallam, tak langsung kita ikut sunnah Nabi SAW. Wa man taraka sunnati falaisa minni, siapa yang meninggalkan sunnahku maka dia bukan di kalangan umatku. Maknanya kita tak ada pilihan kecuali berpuasa ikut cara Nabi SAW. Jangan berpuasa ikut cara orang lain. Jangan ikut puasa puasa yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ustaz, saya rasa hari ini bersemangat sungguhlah, saya nak puasa hari ini sampai pukul 10 malam. Tak boleh. Waktu buka puasa hari ini kita kena buka puasa. Nak pahala lebih lah kata. Nak pahala lebih lah konon-kononnya, tapi itu bukan sunnah Nabi, maka kita jangan buat. Nanti jadi punah Ustaz. Nanti jadi punah ranah kita punya puasa tu. Jadi cukup setakat tu insya-Allah. Baik, alhamdulillah Ustaz. Tapi betul lah kata Ustaz 30 hari Allah bagi kita hadiah dalam bulan Ramadan ni. Dia ibaratnya macam ni Ustaz. Kalau ada orang nak bagi kita RM100,000, dia minta kita habiskan dalam waktu 1 jam. Mungkin kita takkan sempat nak reply WhatsApp ke, kita nak tengok Facebook ke Instagram, kita takkan pandang dah semua tu, sebab kita nak fokus RM100,000. Begitu juga bulan Ramadan ni, kita nak kejar manfaat dan orang kata pahala-pahala yang ada dalam bulan Ramadan ni Ustaz. Betul Ustaz. Baik, insya-Allah penonton semua, kita akan kembali lagi selepas ini dengan kupasan-kupasan lagi persoalan-persoalan yang kita akan ajukan kepada Ustaz. InsyaAllah kembali lagi dalam Kapsul Ramadan, Tausiah Jiwa Menelusuri Sirah Rasulullah. Alhamdulillah Ustaz, kembali lagi kita ke dalam Kapsul Ramadan, Tausiah Jiwa Menelusuri Sirah Rasulullah. Untuk segmen yang kedua ni Ustaz, kita ada beberapa soalan lah yang kita nak minta Ustaz kongsikan kepada para penonton, yang mungkin boleh dijadikan panduan dan manfaat lah sepanjang kita menjalani ibadah puasa sebulan ni Ustaz. Jadi untuk soalan yang pertama ni Ustaz, kadang-kadang ada kawan-kawan kita dan para penonton kita ni, dia sentiasa orang kata bersenam, berjoging hari-hari. Tapi sebenarnya dalam ibadah puasa ni juga ada manfaat dia dari sudut kesihatan Ustaz. Kalau boleh Ustaz kongsikan kepada kita apakah manfaat kesihatan yang boleh kita dapat dengan berpuasa cara Rasulullah Ustaz. Silakan Ustaz. Bila cerita tentang bab kesihatan ni, ialah sebab saya bukan doktor Azim. Kalau saya doktor mungkin saya boleh detailkan. Tapi sahabat saya seorang doktor, dia bagi tahu bahawa orang yang berpuasa ni dia boleh mengurangkan kadar kolesterol yang disebut kolesterol jahat. Dia kata kolesterol ada dua, satu yang baik, satu yang jahat. Dia kata dengan saya lah.
Jadi bila saya cek-cek pun memang betul ada statement tu lah dalam beberapa artikel lah. Tapi nak sebutkan pokok pangkalnya biasanya kesihatan ni berkait juga dengan kesihatan mental. Begitu juga dengan kesihatan fizikal. Dan kesihatan fizikal banyak juga terkesan daripada kesihatan mental tu sendiri. Sebab itulah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ala bizikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Maksudnya apa? Hati yang tenang ni datang daripada mengingati Allah. Dan kita sedia maklum pada bulan Ramadan ini kita memenuhi hari-hari kita dengan ibadah pada Allah SWT, dengan berzikir, membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Kita bersangka pada Allah, bersangka dengan sangkaan-sangkaan yang baik. Kita buat amal ibadah dengan penuh harapan bahawa kita punya amalan tu akan diterima oleh Allah SWT. Maka keadaan itu akan menjadikan diri kita semakin tenang. Kenapa tenang? Sebab kita rasa diri kita tu sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala menyatakan bahawa disebutkan bahawa ala bizikrillah tatmainul qulub, hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Dan disebutkan bahawa cara mengingati Allah yang paling utama adalah dengan cara menunaikan solat. Jadi alhamdulillah apabila kita berpuasa melalui hari-hari di bulan Ramadan, maka Islam telah memperuntukkan kita solat-solat yang kita tidak lakukan pada hari-hari yang lain. Solat tarawih yang 20 rakaat kita buat tu campur dengan witir 3 rakaat. Maka ini adalah proses pergerakan fizikal kita ketika solat, memberi kesihatan pada tubuh badan. Kemudian pengabdian diri kita membaca ayat suci Al-Quran, menenangkan hati. Ini adalah apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu Taala, ini yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan fizikal kita, dengan kita menjaga makan, kita berpuasa, kita tidak makan benda-benda yang mungkin boleh memudaratkan diri kita, maka dengan cara itulah maka logiklah bahawa kesihatan tubuh badan kita tu akan meningkat. Kerana apa? Kerana kita telah menjaga batasan-batasan yang sepatutnya kita jaga semasa kita tidak berpuasa. Kalau pada siang hari kita makan, pagi sarapan pagi, lepas itu pukul 10 kita makan lagi, pertengah hari sebelum lunch tu kita makan lagi, lunch kita makan lagi, pukul 3 petang makan lagi kan. Macam tak ada hari esok lah Ustaz lah. Ada minum lagi kan. Macam tak ada lagi makanan hari esok. Hari itu. Tapi semua tu terkawal semasa bulan Ramadan. Jadi atas dasar itulah, dan disebutkan ketenangan dalam jiwa tu menyebabkan stres itu jadi kurang. Stres tu jadi kurang. Sebab tu masa saya berkhidmat di Jabatan Agama bahagian pembangunan keluarga satu ketika yang lepas, pada bulan Ramadan tak ramai klien datang yang mengadu masalah rumah tangga. Tak tahulah, mungkin hilang stres ke ataupun dia memang betul. Mungkin ada impak daripada puasa itulah. Mungkin begitulah. Jadi itulah antaranya jawapan baik saya. Ustaz, alhamdulillah. Moga dengan puasa ni bukan setakat kita kata pahala dapat, tapi badan kita pun sihat Ustaz lah. Ya, betul. Bukan setakat dengan puasanya saja, dengan tarawihnya tu pun banyak pergerakan yang kita buat solat tu. 21 rakaat orang kata. Dekat Johor ni memang 21 rakaat Ustaz lah. 23 rakaat. Betul. Okey Ustaz, soalan seterusnya. Macam Ustaz dah kongsikan tadi berkenaan dengan solat tarawih, bacaan Quran. Mungkin ada amalan-amalan yang lain yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita jadikan amalan untuk meningkatkan orang kata ibadah puasa kita dalam Ramadan ni Ustaz. Boleh Ustaz kongsikan sikit Ustaz? Ada amalan-amalan yang memang kita boleh buat juga walaupun bukan pada bulan Ramadan. Tetapi macam saya sebut tadi, amalan tu kita akan lipat kali gandakan kerana Allah SWT telah memberikan rangsangan pahala yang sangat banyak, berlipat kali ganda pahala yang Allah SWT sediakan. Jadi kita termotivasi untuk kita nak buat lagi. Apabila kita membaca ayat suci Al-Quranul Karim, mungkin hari-hari biasa kita baca 1 ataupun 2 muka surat. Tetapi oleh kerana ada ganjaran bagi setiap kalimah-kalimah di dalam Al-Quran itu, bila kita sebut ataupun kita baca, dia mendatangkan gandaan pahala. Jadi kita terangsang untuk baca. Dan kita tidak disibukkan dengan urusan-urusan yang lain, makan dan sebagainya. Kerana apa? Kita mempunyai banyak masa untuk kita amalkan. Jadi seperti mana yang disebutkan tadi, kita mengamalkan istighfar, banyak beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Pada bulan Ramadan ini, itulah antara cara untuk kita memperbanyakkan pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan untuk diri kita. Membaca ayat suci Al-Quranul Karim dengan cara bukan saja kita membaca tapi mentadabbur, kita memahami satu persatu.
Dan disebutkan amalan-amalan yang baik juga adalah dengan cara kita mencari kekuatan dalam diri kita. Dulu kalau kita hari-hari biasa kita susah nak bangun untuk solat malam. Tetapi Nabi SAW bagi tahu apa dalam satu hadis, dari satu hadis dinyatakan bahawa apa yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW pernah menyatakan, dia kata apa? Disebutkan carilah kekuatan melalui sahur. Disebutkan carilah kekuatan melalui sahur untuk berpuasa keesokan harinya. Dan disebutkan melalui qailulah, iaitu tidur seketika pada siang hari, bukan daripada mula lepas subuh sampai dah nak buka puasa kita tidur. Itu bukan qailulah nama dia. Tapi orang kata tengah-tengah hari tu panas terik, penat Ustaz. Sebelum zuhur tu tidur kejap ambil. Orang kata take the nap. Dia kata tidur sementara tu. Dia kata apa? Nabi SAW kata apa? Ambillah qailulah, tidur seketika sebelum zuhur itu untuk mendirikan ibadah malam. Jadi kita ada petua yang Nabi SAW bagi pada kita untuk kita dapat kekuatan. Dan kalau kita amalkan selain daripada bulan Ramadan pun dia akan memberi kesan yang baik pada diri kita lah. Beristighfar, dan kemudian Allah Ta'ala dan Nabi SAW menyarankan kepada kita untuk solat tarawih. Nabi banyak menunaikan solat. Ibn Katsir yang disebut tadi, dia katakan bahawa cara mengingati Allah yang paling utama adalah dengan cara menunaikan solat. Jadi perkara-perkara ni akan mendatangkan kesan yang baik. Selain kita berdoa, selain kita banyakkan bersedekah, wujudkan rasa ihsan, hubungan sosial yang sangat bagus. Ini antara perkara-perkara yang kita jangan remehkan dan cuba ambil peluang ini sebaik-baiknya. Ramadan ni kalau dah tolak 7 hari ni, maknanya ada baki lagi 27 hari. Ada lagi 23 hari lagi. Kalau puasa 29 hari, kita ada lagi 22 hari lagi. 22 hari lagi. Ini cerita. Ambil peluang sebaik-baiknya, insya-Allah kita akan dapat manfaat itu. Baik, terima kasih Ustaz. Baiklah, itulah dia sahabat-sahabat para penonton semua, sedikit perkongsian dan juga kupasan daripada Ustaz Fakhrul Razi berkenaan topik kita pada hari ini, iaitu keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, hikmah dan manfaat berpuasa sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada para sahabat penonton semua kerana tak jemu dan sentiasa menyokong Kapsul Ramadan pada tahun ini, dan berkemungkinan insya-Allah kita akan jumpa lagi pada tahun-tahun akan datang. Dan semoga kita berjumpa lagi pada hari esok. Jangan lupa tuan-tuan temu janji kita dalam Kapsul Ramadan, tausiah jiwa menelusuri sirah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.